Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jastera, bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di butik Linda Collection. Okey. Zaza nak cari baju raya di sini. Adakah Zaza menjumpai baju raya di sini? Okey, kita sama-sama lihat di sini macam-macam baju raya ada. Okey, suami ada menunggu di sini. Okey, kita berada di Kuala Kangsar, Perak. Bandar Diraja. Okey, kita pilih dulu baju-baju yang ada. Okey. Tadi pilih, Zaza dah dapat baju, tapi warnanya dirahsiakan dan bentuk fashionnya pun dirahsiakan. Nanti saksikan kami di pagi raya baru boleh lihat apakah pakaian baju raya kami. Okey. Okey, kita nak tanya pada ni. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey. Nama kedai ni? Linda Collection. Linda Collection. Dia buka berapa hingga berapa? Daripada pukul 8.30 pagi sampai 11.30 malam. Oh, dia waktu bulan puasa saja buka ke ataupun ada buka? Hari biasa pun ada, tapi kami tutup pukul 6 petang atau 7 petang lah. Maknanya kalau hari biasa tu baju shoot macam ni ke ataupun ada baju blouse ke baju apa? Dia campur semua. Ada yang blouse, ada skirt, ada baju kurung. Oh, maknanya dia tak kira hari lah, bukan di Ramadan ke apa ke, dia setiap bulan ada. Ya, betul. Dia kalau tidak daripada pukul berapa ni? Kalau hari biasa? Kalau hari biasa pukul 8.30 pagi sampai 7 malam lah. Tapi kalau misalnya waktu bulan puasa? Bulan puasa sampai 12 malam atau 1 pagi. Tengoklah keadaan. Cuti hari apa cuti? Cuti tak ada cuti. Oh, tak ada cuti. Hari. Maknanya kalau hari bekerja lah kan? Ya. Hari bekerja tu pun ada orang lain jaga lah. Oh, okey. Harga berpatutan kat sini? Harga berpatutan macam-macam boleh datang lah. Lepas tu boleh dikurangkan sikit lah kalau berkenaan sesuatu pakaian tu lah. Ya, betul. Okey. Terima kasih. Okey, menurut kata Tokeh tu tadi, mereka mempunyai 3 buah kedai, iaitu satu di sini di Pekan Kuala Kangsar, lepas tu dia ada di Lavender dan ada di Puncak. Jadi kepada anda-anda semua yang ingin membeli pakaian, baju raya ataupun pakaian-pakaian apa pun, bolehlah datang di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, dengan insya-Allah akan mendapat dengan harga berpatutan. Okey, dekat sini Zaza tengok ada berbagai-bagai pilihan pakaian. Gitu. Dia dekat sini ada juga baju lelaki. Bukan saja baju perempuan dia, baju lelaki pun ada. Selain dekat sini, dekat sana-sana lagi, ni barisan bazar-bazar raya. Okey, di sana dan di sana. Okeylah. Kami nak terus memilih pakaian yang menarik dan terbaik di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Anda 1.4K. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat YouTube kami ada iklan, jangan langkah atau skip. Teruskan menonton. Terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tata. Doa selalu.